Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermulalah perjalanan kami para muallim muda. Dengan tekad dan azam yang baru, kami mulakan kelas yang telah ditetapkan oleh pihak produksi. Dan insya-Allah dengan pembelajaran dan pengajaran yang kami dapat, kami akan buat yang terbaik untuk persembahan muallim muda akan datang. Tapi sebelum kami masuk kelas, jangan lupa muallim muda ditenagakan oleh Absol Cafe. Bangkitkan semangat pagi anda dengan secawan Absol Cafe. Kopi tenaga premium untuk tenaga, fokus dan stamina luar biasa. Absol Cafe, cuba dulu baru tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi pada petang ini saya diminta dan diberikan amanah untuk menyampaikan sedikit perkara yang berkaitan dengan cabaran pendakwah. Bagaimana dia punya suka duka perjalanan seorang pendakwah, dan saya bagi tahu pada mereka tentang 5-6 cabaran yang mesti mereka hadapi dan mereka kena hadapi dengan sebaik mungkin. Walaupun kita terima macam ujian, kita terima macam cabaran, kita tetap kena jalankan tugas sebagai pendakwah. Raiba, Masya, jangan ragu. Zalikal kitab la raiba fi. Quran itu, kitab itu kata Allah, la raiba fi. Jangan ada keraguan padanya. Alhamdulillah, ilmu yang dapat pada hari ini daripada Ustaz Kamarul, semuanya ilmu yang bersifat praktikal dan fresh dari lapangan. Bukan sekadar ilmu teori. Ilmu teori itu kita dah khatam masa zaman college. Tapi yang hari ini dah bergelar sebagai muallim muda, sebagai da'i yang perlu menjadi inspirasi kepada semua orang. Perlu ilmu yang bersifat praktikal yang daripada lapangan tu sendirilah. Fa'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau saya nak pandang hadis tu, saya boleh ke hadis. Jawapan tu, soalan tanya kita dah jawab. Kita nak tanggung dia ke? Siapa yang perlu tanggung? Jari ke? Jari pun tanggung. Pandangan saya, perkongsian yang diberitahu oleh Ustaz Kamarul adalah sangat-sangat berharga kerana ada perkara yang kita tak tahu sebenarnya dari sudut antaranya yang disebutkan oleh Ustaz Kamarul tadi 155 ajaran sesat yang ada di Malaysia. Allahu Akbar. Kita tangkap merah-merah. Dia kata apa? Ustaz tahu tak? Ustaz ni siapa? Masih tangkap kan? Kenapa kami ni siapa? Ustaz ni kami bayangkan macam kafir-kafir Quraisy. Oh, dia kata kita kafir Quraisy. Kenapa kau cakap itu? Ustaz tahu tak? Kita orang ni buat kerja Nabi, Ustaz. Kita berdakwah ni. Zaman Nabi, yang halang dakwah Nabi, dia kafir Quraisy. Saya ada pengalaman ketika saya menjalankan aktiviti dipanggil keluarga angkat. Keluarga angkat di satu tempat ni. Ajaran sesat dia di antaranya sembah matahari dan juga buat amal ibadah pakai niat. Master Key 305. Saya tunjukkan Master Key 305. Tapi dah kita kena hentam dah. Dalam semua ceramah saya tadi, satu kesimpulan yang saya ambil daripada guru saya, Profesor Dr. Syahban Ismail, jadilah kita seperti mana yang ditunjukkan kepada kita oleh Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupan kita. Inilah rutin mingguan kami, iaitu nak tunggu untuk live malam nanti. Jadi kami berlatih dulu, kami nak tengok dulu flow macam mana. Sebab bukan rakaman tau, live tau. Jadi tengok macam biasa kan, sebenarnya penuh dengan debaran. Takut tak takut, sejuk pada tangan. Tapi sambil-sambil kami rasa berdebar, sambil takut nak tak nak kena persembahkan juga malam nanti waktu live. Jadi kami minta mohon doa dengan Allah agar diberi kelancaran, fasih dengan berkata-kata untuk sebarkan dakwah ke seluruh alam. Moga semua nanti yang menonton kat studio ni, yang menonton kat kaca TV kat rumah, semua beroleh mutiara ilmu yang bermanfaat. Tak suka orang banyak masalah. Dah masalah ada dah. Curang lah, apalah. Kejap lagi. Ada nak kena singkir ke mana ni ada ke? Saya kalau tanya semua tak mahu. Kalau boleh Sebenarnya pakaian medik ni bukan untuk menjawab soalan dia, tapi untuk kita bagi tahu pada penonton bahawa kita ni adalah doktor kepada penyelesaian masalah orang, tetapi dengan izin Allah. Very struggle, you know. Oh. Allah, memang perasaan ni siapa saja memang akan rasa gementar. Gementar tu kali ni dia tak tahu nak abang macam mana. 30 minit sebelum live. Walaupun hari ni saya rasa macam
kurang sihat, tapi sebenarnya saya nak buktikan kepada orang di luar sana, orang yang kurang sihat pun boleh naik pentas, boleh perform well. Nak sokong dengan apa yang saya buat. Keluarga sendiri toksik dengan saya. Dia pergi sini, dia kata, Mat, aku setuju dengan kau. Cantik apa yang kau cakap ni. Dia pergi pula sini pula, dia kata, aku dengan Mat tadi aku angguk-angguk je. Sebenarnya aku tak setuju. Saya kehilangan keluarga saya kehilangan kerja saya, kawan-kawan saya. Bila saya toleh belakang, pandang belakang, saya rasa macam saya ni seorang-seorang, tak ada orang dengan saya, Ustaz. Wahai masyarakat, mulut kamu lebih tajam daripada mata pisau. Sehingganya aku dibuang di dalam longkang, ditinggalkan di semak sama seorang diri. Siapakah bintang inspirasi episode Cafe? Kita saksikan di LED. Jatuh kepada Muallim Muda Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, ini rezeki Allah Ta'ala. Hadza min fadli Rabbi. Ini daripada kebaikan Allah Ta'ala. Kalau terbaik, saya rasa semua orang buat yang terbaik. Tetapi Alhamdulillah malam ni rezeki saya. Saya jujur saya cakap memang untuk 1 minggu ni saya usaha keras. Saya luangkan masa banyak. Dan saya rasa rahsia yang paling banyak ditekankan oleh ayah kami, iaitu mursyid kami sendiri, iaitu usaha untuk sampaikan sesuatu dalam keadaan kejujuran. Mungkin dahulu kita silap, kita menggugurkan kerana sesuatu sebab, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Ini di skrin di belakang, profil muallim muda yang dipadamkan akan menghentikan perjalanannya pada malam ini. Muallim muda Izzat. Maafkan kami Izzat. Alhamdulillah, yang pertama sekali, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Dalam pertandingan ini saya anggap tiada menang atau kalah, tapi semuanya adalah pertambahan pengalaman. Muallim Muda Saad. Berikan tepukan untuk Muallim Muda Saad. Saya bersyukur dan berterima kasih, bukan bersyukur disingkirkan, tapi bersyukur kerana telah diberi peluang banyak oleh pihak Astro, dan special thanks to Ustaz Syahrizanda Atrobi memberikan kebaikan dan menambah improvement dalam diri saya. Maka saya amat bersyukur, berterima kasih. Moga Allah memberkati Astro Oasis dan Muallim Muda. Pertama sekali, mereka cuba untuk belajar, tetapi malangnya kemahiran. Sebab dalam Muallim Muda ni kita bukan sekadar nak orang yang nak belajar, tetapi dia cepat belajar dan dia mahir untuk adapt, untuk adaptasi apa saja yang diajar atau yang diperingatkan. Jadi mungkin rezeki tak memihak pada mereka berdua, namun saya yakin sebenarnya mereka boleh terus belajar sebenarnya, insya-Allah. Saya tengok ada lagi beberapa faktor aspek yang para muallim muda ni dia kena baikilah. Antaranya sebutan bacaan Al-Quran. Itu sangat-sangat penting supaya bacaan Al-Quran ni boleh nampak sebutan bahasa Arab yang ada fasahahnya. Itu penting. Bacaan itu satu, dan satu lagi adalah macam mana mereka untuk menguasai dalil-dalil ni dengan topik yang dibincangkan. Kadang-kadang kita sentuh dalil umum, tetapi di sana ada dalil-dalil yang lebih spesifik yang kita boleh sampaikan secara lebih langsung. Jadi itu akan menguji, kita kata, ketajaman kefaqihan seorang peserta itu.